Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinar Harith bin Azadi. Geometri E2024-523 daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan. Kod khusus QES 1162. Okey, hari ini saya akan mengajak anda semua tentang asas sukan futsal, iaitu cara menyepak atau merembat bola dengan betul. So dalam sukan futsal ada beberapa cara yang boleh kita gunakan untuk merembat atau menyepak. Menggunakan dalam kaki ataupun di tempat tali kasut, iaitu metatarsal. So saya akan menunjukkan cara-cara untuk menyepak. Let's go. Okey, sekarang ni saya akan menunjukkan kepada anda semua cara-cara menyepak menggunakan tali kasut ataupun metatarsal. Jom. Saya akan mengambil dalam 3 ke 5 langkah sebelum menyepak. Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara menyepak menggunakan dalam kaki. Jom lihat. Dalam kaki ni dia lebih kepada placing bola. Sama, saya akan mengambil 2 ke 5 langkah sebelum menyepak. Itu saja daripada saya, Muhammad Dinar Harith bin Azadi, nombor metrik E2024-2034. Bye bye.